Andrew the Giant tak ada ke bang? Pelik kalau tak ada yang tu. Aku lagi pelik dengan kau ni. Kalau Andre the Giant adalah, Andrew tak ada. Bukan Andrew, Andre the Giant. Okay, jom kita review. Nah dia. Andre the Giant nampak ni. Okay. Mesti korang tanya kan, apa benda pula Andre the Giant pakai topeng ni? Ini Giant Machine, bukan Andre the Giant. Okay, tak apa. Kita buka dulu. Kita buka dulu baju dia. Okay, kita tanggalkan separuh je. Nampak ni? Nampak spender kuning. Yang ni kita cabut nak kentut. Okey. Lepas tu kita masukkan kepala dia. Nah, kan dah jadi Andre the Giant tu. Kan? Nampak? Masa ni dia tag team dengan siapa? Dengan tu, Hulk Hogan. Macam cun kan? Macam puas hati tak? Dia boleh jadi Andre the Giant, dia boleh jadi Giant Machine. Dia boleh jadi dua karakter untuk satu figure ni. Okey. So kalau korang berminat dengan baju yang aku pakai ni, baju wrestling, kain sedap, berkualiti punya, design pun cantik, harga pun murah. Korang boleh tengok dekat beg kuning atau dekat showcase aku lah. Okey. Support sikit. Okey, jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye bye.